Hello guys, so episod kali ini kita akan membahas Ultraman Omega episod 25 atau final episode. Okey, kali ini aku tak akan cerita untuk episod Ultraman Omega ni. Saya akan cerita tentang kelebihan dan kekurangan untuk Ultraman Omega ini. Kekurangan untuk episod 25 ni ialah monster Zomera ni, kerana Zomera ni tidak sekuat yang kita fikirkan lah. Rupanya dia macam kurang lah. Dan itu pendapat saya lah. Pendapat korang macam mana? Kelebihan untuk episod 25 ini ialah jalan cerita bagus dan keluarkan semua bentuk Ultraman Omega dari Draconis, Trigaron dan Volginus. Apalagi ketika Time Kosen dan Sorato bergabung menjadi Ultraman. Terima kasih sudah tengok video saya. Saya harap kalian enjoy my video and jumpa lagi di next episode. Bye. 行くぞ昴生